Hello, Fa'al. Siapa ni? Apa nama kau? Aku ada nak kecek sikit ni, nak bercakap. Siapa aku? Aku Lokman Musa. Kenapa aku tiba-tiba kau ni? Aku nak bercakap, Aku ni Lokman Musa. Kenapa kau? Apa aku? Ni, Alif tadi ada cakap. Nak dengar tak? Alif, kenapa? Aku ada bercakap dengan Alif tadi. Ah, Alif cakap dia nak bubalu Fa'al. tak mau. Sabarlah, bagi aku cakap dulu. Dia cakap dia nak bubalu Fa'al. Lepas aku tanya kenapa ya? Sebab aku sian dekat mu dengan Fa'al mu jadi tak naik. Sebelum mu dengan Fa'al mu naik betul-betul. Aku pun rasa Kau yang malas buat konten. Aku pun tak tahu kenapa kau nak buat konten dengan aku. tak. Sebab aku buat konten banyak mana pun dengan mu takkan naik. Jadi kau nak ngomong sama aku lah. Aku memang nak dengan mu. Aku nak dengan mu. Tapi apa guna aku dengan mu kalau aku tak naik? Aku masuk sini, aku nak jadi YouTuber yang terbaik. Bukan jadi partnership paling tenggelam yang terbaik. Mingat aku tak penat kau kena kecam sebab mu. Kenapa? Aku fikir bak masak-masak dah. Habis tanya aku gini, batch 3, mu nak tak talent baru? Aku nak talent baru. Okey. Lepas tu Abel cakap macam ni, tak payahlah talent baru. Aku. Tapi sebelum tu kita nak tanya lah. Kenapa